Hai, saya tidak rasa berapa sihat hari ini. Hari ini adalah 19 Oktober 2025. Sebenarnya kita nak bercakap pasal hantu. Bukan hantu, kita nak cakap pasal cerita hantu, cerita berhantu daripada Indonesia. Kita cakap pada topik yang penting buat masa ni. Saya nak cakap sahaja sebab ini benda yang saya perlu cakap sekarang. Sementara sambil saya menonton movie tersebut, filem tersebut di satu laman yang semua orang tahu. Jadi apa yang terlintas di dalam fikiran saya adalah saya tengok banyak cerita hantu dan saya telah lebih kepada berpaksi kepada cerita hantu Indonesia. Tak tahu kenapa, dulu saya tak minat dan ada masanya saya rasa menjengkelkan. Tapi macam mana entah, saya rasa menarik. Jadi saya pun akan tengok lah. Cuma saya hanya akan menonton cerita hantu yang hantu, bukan yang bunuh-bunuh macam Final Destination tu. Saya tak minat cerita bunuh-bunuh macam tu. Jadi dekat sini kita nak mengisahkan. Sejak akhir-akhir ni saya perasan, okey baguslah, tapi apa-apa pun saya perasan mereka akan Google mencari jawapan kenapa mengapa, ataupun mereka akan Google untuk mencari solusi penyelesaian masalah apa mereka perlu buat kan. Dan ini menghiburkan hati saya. Itu je lah nak cakap buat masa ni.